Hai, kakak, abang. Kita akan mati tau. Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti merasai mati, tak boleh lari. Bila kita mati, esok kita akan masuk dalam kubur. Dalam kubur tak ada kawan tau. Tak ada siapa-siapa pun, single. Single sih kan? Dalam kubur memang single. Tak ada harta, apa pun semua tak ikut. Kita waktu duduk dalam kubur, kita nak sangat peneman, nak sangat ada teman. Sunyi. Kalau kita buat maksiat, kita akan dihukum. Kalau kita buat taat, kita akan dilayan dengan baik. Kita nak sangat peneman. Peneman yang akan ada dalam kubur esok, tahu tak apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sebelum tidur membaca surah Al-Mulk, dia akan diselamatkan azab kubur. Surah Al-Mulk tak panjang, 30 ayat je. Bacalah sebelum tidur tu. Kalau tak boleh baca, dengar. Buka YouTube, dengar surah Al-Mulk. Kata ulama, sekiranya Allah Ta'ala memudahkan seseorang itu membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, ketahuilah Allah Ta'ala ingin menyelamatkan dia daripada azab kubur.